Sekarang kita orang dekat Aonang Muslim Street. And kita orang akan try makanan-makanan yang kita tak try hari pertama. Betul? Ya, tetapi walau bagaimanapun I nak pastikan I rasa pancake coklat tu. Itu wajib. Yes. Kita check it out apa lagi menarik dekat Muslim Street ni. Kalau nak tahu Muslim Street kat mana, korang cari je masjid kat sini. Let's go. So this is Aonang Muslim Street. Kita mula daripada hujung sampai hujung. Astaghfirullahalazim. Kau ni dia pergi panjatnya. Aku beli Nutella roti ni sebab ramai sangat recommend suruh try Nutella roti ni. Dia macam roti canai, tapi dia ada macam. Orang kata kena try juga. Adik tengok ni adik. Sedap kan? Sedap tak? Memang tak berhasiat. Tengok pun dia tak, kita tahu tau dia tak berhasiat, macam memang bad choice of food lah. Tapi how can you not eat this? Sedap gila tu tak? Itulah betapa kejamnya dunia guys. Makanan yang tak berhasiat memang dibuat nampak sedap. How much? 50 baht. Panas. Guys, korang jangan risau ni semua aku ganti balik nanti So, this is our first food dekat first restaurant. Main apa ni? Ni, banana bread. Nah. Adik nak juga. Okey, sedap. Lepas tu mana nak coklat dia? Bagilah Abi makan dulu. Nah, ambil banana besar. Tak nak. Nak coklat dia. Coklat dia tak boleh. Bagi Abi makan Abi try dulu. dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya? Ya? Oh, yummy coklat. Sedap. Mami pula. Okay, I nak rasa. I nak paling banyak sekali. Guys, sedap guys. Berbaloi 50 murah kan? 50 baht murah dalam RM7 je. Ya Allah, sedap ni. Sedap, cumanya I prefer lebih Nutella. Kalau dia bagi Nutella tu tebal sikit. Lebih harga lah. Tapi mahal lah. Dalam dia ada apa yang? Dalam dia pisang je. Sedap lah. Dia macam Roti canai pisang, korang letak Nutella. macam korang order kat mamak kita roti pisang. Lepas tu kau tambah Nutella kat atas. Lepas tu letaklah coklat sauce sikit. Ya. Itu je. Gaji Lukman rasa. Tapi rangup tak roti dia? Tak. Oh tak lah. Tak berapa. Rangup kena order yang rangup tadi. Tapi bagi I dia taklah tak healthy sangat. Dia dah rasa. Dia tak manis. Kenapa dia tak manis? Tak manis kan? Tak manis je, tak unhealthy lah. Tak apa-apa tak. Dia buat rasa selamat tu lah. Nah adik ni. Cuk korang ni tahu tak? Kalau lagi rangup, sedap lagi. Betul. Kalau boleh improve, I nak lebih rangup. Lepas tu lebih Nutella. Dua tu ada, I sanggup bayar lebih 20 baht. 100 baik. 100 baht tak sanggup lah. Mahal. RM13 baht untuk roti canai pisang. Letak Nutella. Mahal ke murah? Cuba Sebab fikir. you tambah letak Nutella, rasa macam okey. Tak. Overall aku bagi 8.5 sur. Sedap. Tapi you understand the hype ke tak? Understand je. I faham. Aisyah akan kalau Aisyah duduk area sini, Aisyah akan jadi macam maksud I akan beli hari-hari. Aisyah akan rasa yang lain. Apa nak biarlah I punya cita rasa. Hari-hari nak beli. Ya. Melampau. Kat Malaysia tak ada. Beli Nutella buat sendiri. Boycott. Nutella. Okey lah. Tapi beli yang topping Nutella beli. Bye. Bagilah aku send dia. Bagi satu tu untuk dia jilat. Tak ni mana pegang. Jilat. Budak tu nak makan, mak dia suruh jilat. Welcome to our family. Bila kita makan, muntah anak kita. Bye. Lepas tu kita ada hotdog. Tapi hotdog biasa je kat Malaysia bersepah. Kita nak cari yang unik-unik je. Suka hati je buang sampah kat motor orang. Hei lah. Tak merata. So ni dia punya masjid dia. Sticky rice with fried chicken. Ni aku cakap. Oh, Lokman nak try yang ni guys, sticky rice with fried chicken. Tengok dalam vlog dia. Tak panjang sangat pun Muslim Street ni. Tapi halal lah semuanya, insyaAllah. Yang ni. Tapi sayang, chicken beef lah. Oh, beef BBQ, garlic bread. Okay. I jumpa dah apa yang nak beli ni. Jom aku ambil roast beef satu, grilled chicken with susu. fresh milk. Chicken susu tau. Yang ni grilled sweet chicken. Kita ambil satu-satu. Pasal. Apa korang ni? Woi, buang sampah kat Abi
Duit kita orang besar sangat untuk Muslim street food ni. Korang tak ada baki pun. Kalau korang nak datang sini, pastikan korang bawa duit kecil sikit. Sebab dia tak ramai sangat kan sini. Guys, Aisyah bayar guna BigPay, dia auto convert to Thailand baht. So, Pakai kalau bank apa korang- pun? Tak, kalau CIMB tak boleh. Maybank dia Guna transfer. CIMB tak boleh. Oh. So, siapa nak travel, install BigPay, nanti Aisyah akan letak referral link kat bawah. Oh. Masuk tu, korang akan dapat RM5 lepas korang register. Patutlah dia nak promote juga BigPay. Masuk referral link. Nak masuk referral link dia rupanya. Jom, rasa dulu. I nak pilih air yang macam ni, special ni. Kak Hanya hari tu dah beli dah sebenarnya. Mana nak yang mana Mariam? Nak air vitagen. This one? Satu. Kita orang beli air satu. Sebab yang ni air ni Aisyah tak pernah try kan. Masa you pergi dengan Aisyah, you tak try kan? Ingat apa I beli ni? Oh, Jelly. Ini air Mariam pilih. Oh, dia hancurkan jelly Mariam. Lepas tu dia letak dalam cawan. Weh, belum review lagi weh. Sedap tak? Sedap tak? Angka cakap. Dua bintang. 2 bintang je. Angka bagi jelly. Wah, dapat free jelly 2 budak 2 orang ni. Okay, makcik dan pakcik, kita nak rasa dua benda. So ni 2 benda. Satu Mariam yang pilih air vitagen But jelly. honestly, nampak sangat sedap. Nampak sedap. menyelerakan. Mariam pun suka. Mariam bagi 2 bintang. Yang ni sate dia. Sate ayam susu satu. Nanti kita try. Kita minum air dia dulu. Okay, jom rasa air. Bismillah. Wow. Mariam, pandainya Mariam pilih air. Pandainya. Berapa bintang? Sedap ke? Air dia ni bagi I lagi sedap daripada air susu 7E yang viral hype gila-gila tu. I rasa air macam ni lagi sedap. Lagi unik dan murah juga. Bagi 40 adik. baht je. 40 baht. I bagi 9 sur. Memang sedap. I teringat air kat Taiwan. Ingat tak kita beli air vitagen ke Yakult kat Taiwan? Sama kan? Dia letak vitagen, jelly, tak blended. Dengan yogurt ada. Okay, itu je. You bagi berapa sur? I tu bagi 9.5 sur. Kalau I beli tengah hari time panas, 10 sur. Dan air dia 40 baht dalam RM6. Next, kita ada sate. Sate unik sebab sate dia lain daripada sate Malaysia. So, sayang nak try yang mana dulu? Ayam, daging, ayam susu? Daging. Daging dulu. Ni dia punya sate daging. Sate daging. Nampak? Lain. Bentuk rupa pun dah lain. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lembut. Bismillah. Itu. Sedap. Dia orang tak ada kuah-kuah Tak ada sos Macam ni je makan. Aku rasa dia tu pun dah sedap. Sekejap, dia punya lemak dia tak macam Malaysia punya sate kan ya? Ya. Malaysia punya sate kan dia cocok, lepas tu letak lemak, lepas tu cocok. Ini kan dia macam dah diproses semua dekat hilang, baru dia cocok. Sebab lemak dengan daging semua bercantum jadi satu. Rasa dia kuat, tak Lokman payah kan? sos-sos lah. Oh, Lokman tengah buat video. Kita simpan untuk Lokman. Bagi dia rasa juga. Betul. Apa jangan kacau Pak Long. So, this one is ayam manis, sweet chicken. Oh, ni ayam susu. Kalau dekat Malaysia, I memang tak minat sate ayam langsung. Walaupun Haji Samuri ke, apa ke, memang tak minat. Tapi this sate ayam, I don't know. Dia ada kulit-kulit, baik. Kulit-kulit ayam tu. Saya kena check nanti diorang pergi tepi jalan. Mana diorang jalan slow-mo dekat Luqman. Oh lah, dua-dua. Kenapa diorang nampak macam tu yang? Oh, nampak tu. Budak 2 orang kecil. Diorang jalan slow-mo pergi kat Luqman. Sate ayam dia rasa tak macam sate ayam kat Malaysia. Memang manis. Macam ayam grill. Macam Ayam lauk. apa? Macam ayam grill masak manis. Ayam grill betul madu. tak? Aisyah pernah makan kat nasi kat wok madu. Ayam madu macam ni lah rasa ayam dia. Apa? Oi, janganlah sampai terludah yang tu. I tak minat. Tak ingat sampai. You lagi tak ada. Bukan, terkeluar dia punya lemak dia. Nanti ingat kan tak suka sampai ludah. Nanti kita viral yang kat page Thailand. This one. Ni yang paling unik. I macam tak berapa minat dengan nama dia. Tapi kita kena try. Ayam susu. Sekejap. Budak-budak ni duk kemas kedai kenapa? Ada. Jangan kemas. Belum tutup Tengok lagi. ni diorang stack semua ni. Keluarkan pergi susun balik. Okay. Pergi kemas balik. Dia pergi kemas kedai. Kedai belum tutup lagi. Lepas tu orang tak bagi kemas dia nangis. Ini ayam susu fresh milk. Nah, you rasa dulu. Tadi tu dah susu dah. Ni ayam susu tadi ayam Ayam manis. susu fresh milk. Fresh milk. Sedap. Okey je. Rasa susu fresh milk. Tak. Nasi dia rendam ayam ni dalam susu.
Tak rasa pun susu apa-apa fresh milk ke apa. Cuma macam yang tadi tu ada rasa manis, yang ni tak ada rasa manis tu je. I bagi 6.5 sur sebab I tak minat sate ayam. I bagi 6 sur sebab I tak minat manis. I rasa ayam daging manis just not my Oh, taste. diorang suka manis. Kalau sate diorang suka manis kan? Sate diorang semua manis. Ya Allah, budak-budak ni. Kau tengok ni, kat belakang ni. Ya Karim. Dah yang. Ya. Dah And last but not least, Lokman ada beli apa ni? Along? Roti mango. Roti mango. Dia macam tadi juga, macam roti canai tapi letak mango. Panas gila. Oh, Lokman ada yang apa ni? Cheese Mango. Tapi yang ni yang kalau rangup. Kedai ni rangup sikit lah. Maksudnya guys. Aku minta crispy. Oh, kau minta crispy. Tapi aku tak tahu lah sama dia memang buat macam ni atau sebab aku minta crispy tu. Okay. Video Lokman. Mango dia tu yang banyak. Ni Lokman beli kat kedai ni. Kedai warna hijau ni. Betul-betul selepas meja-meja makan ni, ada kedai hijau tu. Itulah dia punya. Dia boleh cakap Melayu macam Melayu. Senang sikit lah kalau nak makan. Aku nak bahagian paling crispy sekali. Kita ambil ujung. Kena cepat lah. Air mango dah terkeluar dah tu. Oh. Crispy tak? I lagi suka yang ni berbanding Nutella dia. Tak, I rasa I lagi suka susu pekat mango ni berbanding Nutella pisang. Cucu betul-betul mango dia hancur. Janganlah kacau Umi. Mariam, bagi Umi masa 5 minit. I guna tangan boleh tak? Makan Kita lah. ada lebih diskon. I guna ni je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nutella pisang ke mango susu? Mango susu. Kan I cakap mango susu Mango lagi sedap susu ni kan? lagi sedap. Tapi kedai ni pun rangup. Yelah, Apa dia rangup? Lokman minta rangut. Conclusion dia, aku dengan Aisyah dua-dua suka mango susu. Okay? Korang kalau datang, try mango susu. Tak payah beli Nutella. Boycott. Okay guys, kita orang terpaksa end video ni sebab kedai pun dah tutup. Dua tokek kedai ni dah macam nak halau dah kita orang. Kau tengok. Oh, I betul-betul tengok kedai mana yang tutup. Rupanya sebab budak-budak ni susun kerusi. Adik. Orang tengah makan pun dia susun kerusi. Betul-betul macam tokek nak halau orang balik. Ya, dia dah ambil you punya. Oh Allah. See? So, sampai sini je video kita orang untuk review makanan Aonang Muslim Street. Overall, kalau korang belum makan kenyang, korang pergi makan kenyang dulu sebab kat sini tak banyak food. Dan kebanyakannya semua jual roti canai tu. Kebanyakan semua jual roti canai yang ada manisan-manisan tu. Adalah sikit sate-sate dengan kebab shawarma macam tu, okay? So, sampai sini je video kita orang kali ni. Jumpa korang di negara lain. Wah. Bye. Mana boy next? Indonesia. Woo.